Assalamualaikum geng, hari ni aku dekat Permas Jaya. Jom ikut aku tengok. Rumah dah fully renovate, ada 3 bilik, 2 bilik air, bawah 400,000. Rumah yang dah fully renovate ni ada 2 tingkat, 3 bilik dan 2 bilik air. Tengok carport dia boleh muat 1 biji kereta, dekat tepi boleh letak motor. Dekat atas dah ada awning dan dah siap dengan downlight. Jom kita masuk dalam rumah. Macam biasa, pintu owner dah kasih dengan safety door. Dekat atas dah ada L-box, dah siap dengan LED dan downlight. Dekat bawah ni ada 1 bilik, 2 bilik air. Ini bilik yang pertama. Boleh masuk katil single. Dekat belakang ada 2 bilik air. Bilik air yang pertama dah fully tiles. Bilik air yang kedua pun dah fully tiles. Dekat belakang dah siap dengan tabletop. L-shape dah siap dengan pintu kabinet. Jom kita naik atas, ada lagi 2 bilik. Naik je tangga ni ada 2 bilik. Tengok kanan ada bilik yang kedua. Agak luas, boleh masuk katil queen ataupun king. Tengok kiri ada bilik yang ketiga. Ini bilik yang ketiga, boleh masuk katil queen ataupun king juga. Ok guys, kalau korang memang tengah cari rumah dekat Permas Jaya, dekat dengan sekolah, dekat dengan jalan besar, tempat makan pun dekat. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Owner nak jual bawah 400,000 saja dengan condition macam ni. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Korang boleh komen dekat bawah.